Jemputan kahwin? Tapi kenapa guna file APK? Scam malware hadir dalam bentuk jemputan kahwin juga tau. Cuba tengok betul-betul. Memang nampak macam fail PDF biasa, tapi sebenarnya tu fail APK. Fail APK ni lah malware. Jika anda tekan dan buat turun fail ni, scammer boleh akses telefon anda tanpa anda sedari. Jadi bila dah ada akses, mereka boleh kawal dan dapatkan maklumat peribadi termasuklah maklumat perbankan. Dan akhirnya, duit anda pun lesap. Jadi, apa yang anda boleh buat untuk elakkan diri daripada kena scam malware? Jika terima jemputan melalui WhatsApp atau Telegram, pastikan anda simak terlebih dahulu. Jangan muat turun atau tekan pautan yang dikongsikan oleh pihak ketiga. Kalau guna Android, pastikan anda tutup tetapan Allow from unknown sources di telefon anda. Akhir sekali, semak kebenaran mana-mana aplikasi. Jangan lupa untuk share info ini. Lagi-lagi, sekarang ni kan tengah musim kenduri kahwin. Ingat, jangan kena scam.